Selamat datang. Hari ini jom kita bongkar rahsia macam mana hidupan boleh survive dalam salah satu ekosistem yang paling luar biasa kat planet kita ni, Siberia. Kawasan yang luas dan penuh cabaran. 50 darjah Celsius. Ini adalah julat perubahan suhu tahunan. Cuba bayangkan, perubahan yang sangat-sangat drastik dari musim panas yang sekejap kepada musim sejuk yang membekukan. Jadi, untuk kita betul-betul faham macam mana hidupan ni semua beradaptasi, iaitu iklim Siberia yang sangat-sangat ekstrim. Kalau kita tengok, ini adalah satu kawasan yang sangat luas. Dia meliputi hampir seluruh utara Asia, terutamanya Rusia, dan pengaruh dia tu sampai terasa ke utara Eropah. Inilah kita nampak perbezaan yang paling dramatik. Musim panas dia, macam kita nampak ni, sekejap je dan agak selesa. Suhu dalam 15 ke 20 darjah. Musim sejuk yang pelanjang dan boleh tahan 6 hingga 8 bulan dengan suhu yang boleh jatuh bawah paras beku. Okey, dari segi hujan atau salji pula, jumlah tahunan dia tak adalah tinggi sangat. Lebih kurang 500 mm je. Tapi yang paling penting kat sini ialah bentuk dia. Kebanyakannya turun sebagai salji. Tumbuh-tumbuhan. Macam mana pula dia orang ni lawan sejuk yang Pokok konifer ni, kanopi dia yang berbentuk kon tu, direka khas supaya salji tebal senang je meluncur jatuh. Daun dia yang macam jarum tu pula untuk kurangkan kehilangan air. Lepas tu, ada pula lapisan lilin kat daun tu lindung dari frost. Akarnya pendek je, satu adaptasi yang bijak untuk tembus tanah beku atau podzol kat bawah tu. Pokok pepper birch dengan kulit dia yang unik tu, pine merah yang nampak gagah dan juga dahurian large. Mereka lah yang paling banyak kita jumpa kat hutan taiga Siberia. Haiwan-haiwan ni bukan je kena hadap cuaca sejuk yang sama, tapi diorang juga bergantung pada tumbuhan ni semua untuk makanan dan perlindungan. Adaptasi nombor 1 ialah bulu yang tebal di penebat badan daripada suhu yang boleh membekukan. Tapi kan, bulu tebal je tak cukup untuk semua. Ada macam-macam lagi strategi untuk survive. Ada yang pilih untuk lari dari musim sejuk, macam rusa dan burung, diorang hijrah ke selatan. Ada yang bersembunyi, macam beruang coklat yang berhibernasi. Harimau Siberia pula, dia kuatkan pertahanan dengan bulu yang lagi tebal. Dan ada juga yang jenis lawan terus, macam serigala dan lynx, yang tetap aktif memburu sepanjang tahun. Ini membawa kita balik kepada musim panas yang sekejap tadi. Semua hidupan liar jadi super aktif. Makan sebanyak yang boleh untuk kumpul lemak, besarkan anak cepat-cepat sebab diorang tahu peluang kemasan ni tak lama. Lepas ni, musim sejuk yang panjang akan datang balik.